Avengers. Kotak dia pun dah best. Kemas. Ini package dia Marvel. Casing dia pun well improved. Ada kain untuk lug spek koma. Ada manual charger. Masya Allah. Pakai macam ini pun dah rasa sedap dan bergaya. Tapi bila kita buka, handsome ke tidak koma? Handsome ke tidak? Ini ada Tony Stark yang sains sendiri. Bila pakai sedap itu paling utama. Kalau kita tengok lebih dekat, spek dia cantik. Button untuk on off dia. Port untuk charging. Dua speaker kiri dan kanan. Surround stereo sound effect. Kita cuba. Untuk guna sama dengan versi yang sebelum ini, tekan dua button yang onkan Bluetooth dan cari QSG01. Once connected, tinggal lagi buka TikTok dan korang boleh dengar direct daripada spek korang apa yang dalam telefon korang. Yang korang tengok sama bunyi yang masuk. Memang sedap. Ataupun kalau korang nak layan YouTube, kita boleh dengar tanpa sebarang delay. Ini paling best. Sambil kita tengah layan TikTok, sambil kita scroll, tiba-tiba ada call in masuk. Tinggal lagi nak angkat, guna kita punya spek. And call in. Hello. Hi. Hello. Hello. That's my son. Dengar jelas. Mantap. Loud and clear. Memang puas hati. Satu sebab korang kena beli ini yang terbaik. Untuk hari raya, pakai nampak handsome, sedap dan selesa. Dua, sound ataupun bunyi dia. Dan nombor 3, boleh jawab call daripada korang punya spek. Aku simpan aku punya dalam pouch dia balik. Dan untuk korang, aku letakkan dalam beg kuning. Dalam beg kuning, harga murah hari ini. Smart Glass Marvel terbaru. Hari ini harga 100 lebih sikit. Beli dalam beg kuning, guys. Kalau pakai untuk exercise ataupun jogging pun cukup steady. Design frame dia memang cukup ekonomik. Kalau ada call, tinggal lagi nak jawab. Halo, siapa sana cakap? Dalam beg kuning. Dalam beg kuning.